Saya mengenali Anwar Ibrahim ni sudah lebih pada suku abad. Cerita Anwar Ibrahim ni sebenarnya satu kisah yang saya kira mengambil masa yang agak panjang dan tidak mudah untuk nak meyakini orang ramai berhubung dengan siapakah Anwar Ibrahim ini. Dia mempunyai peribadi yang baik pada masa itu, tidak ada nampak benda-benda yang pelik yang melanggar syariat. Walaupun pada masa itu dia agak cenderung kepada Wirdaningsih, kumpulan penyanyi ni. Walaupun pada masa itu Wirdaningsih dibawa oleh beliau. Jadi nampak daripada situ mungkin orang tak perasan bahawa kecenderungan maksiat itu sudah ada pada beliau. Kita tidak tahu konteks dia dengan pihak-pihak lain, contohnya networking Zionis, Amerika, kan? Jadi kita tahu kemudian itu dalam siasatan saya terhadap networking ini, maka saya diberitahu begitu. Saya percayalah dalam soal connection Anwar di dalam pelbagai bidang dan lapangan begitu, kan? Benda itu lebih lama daripada itu. Anwar suka tengok ulama pakai kot, pakai tie, pakai tai songkok pun tak apa, and yet he or she can talk well about Islam. Itu saya rasa personality yang Anwar dah. Because of his personality and dia punya thinking, ada Western influence in him, you know, Jewish influence, whatever in him, dia merasakan PAS ni second graders lah. Rasa saya lah. Ulama-ulama PAS ni pun tak standing dengan ulama-ulama kau tengok yang di Mesir, di mana kan di Kuwait, di Qatar, kan Qatar, Kuwait orang pakai coat, orang pakai tie dan sebagainya. This not reflected, you know, dalam PAS. Sebahagian daripada masyarakat kita mudah tertipu. Yang percaya itu bukan rakyat biasa. Yang percaya itu golongan profesional, doktor, peguam, accountant dan sebagainya. Kita begitu mudah tertipu. Ini yang saya bimbang tentang masa depan negara kita. Saya percaya Tun Mahathir dindakkan Anwar jadi Perdana Menteri. Saya percaya, ya. Sebab kalau Anwar menjadi Perdana Menteri, di luar persoalan integriti tadi, memang selayaknya. Sebab arus perkembangan Islam agak kuat. Jadi kena ada leader yang mewakili, yang maknanya imej Islam, di samping keupayaan dalam bidang keilmuan dan pengurusan negara. Tun Mahathir melatih Anwar